Ada orang tanya aku kenapa pergi umrah bawa anak-anak, kan susah nak beribadah. Entahlah Nok, kan pilihan masing-masing. Siapa nak bawa anak, siapa tak nak bawa sudah. Bagi aku, rezeki aku dapat travel, dapat umrah ni mungkin rezeki anak-anak juga. Lagipun aku ni suri rumah, aku dah biasa 24 jam berkepit dengan anak-anak. Hari ketiga dekat Mekah, kita orang keluar pukul 3 pagi untuk buat tawaf sunat. Dari hotel aku, pintu paling dekat adalah pintu 79. Aku suka pintu ni sebab dia jalan sikit je terus nampak Kaabah. Bila buat umrah dengan anak-anak, memang kita kena ikut pace anak-anak, bukan pace kita. Jalan dari hotel tadi nampak tak ramai orang, tapi bila dah sampai area Mataf, lautan manusia macam biasa je. Cuma tawaf waktu-waktu macam ni aku suka sebab tak panas. Aku akan tawaf sambil dukung Umar. Alhamdulillah sepanjang tawaf Umar tidur je. Tapi tengah-tengah tawaf aku terpisah daripada husband, mak ayah aku dengan Ara. Lepas dah siap tawaf, barulah kita orang mencari antara satu sama lain semula. Aku dah jumpa husband aku, tapi rupanya mak ayah aku dengan Ara dah keluar dah dari Masjidil Haram. Kita orang berkumpul balik depan Clock Tower. Tak sampai 5 minit terus masuk waktu subuh. So kita orang solat subuh berjemaah, lepas tu kita orang nak pergi masuk Clock Tower untuk makan. Aku ingatkan nak makan dekat Cafe Moment, tapi rupa-rupanya budak-budak tak boleh masuk. So aku cancel makan kat sini, aku nak pergi makan dekat food court je. Dekat food court dia ada banyak juga kedai yang buka, tapi banyak juga yang tutup. So kita orang order je apa makanan yang ada. Makanan dalam Clock Tower memang slightly mahal daripada kawasan lain. Dekat kawasan hotel kita orang tu, makanan semua murah-murah je. Kita orang ada shawarma, pizza dengan bros. Lepas dah siap makan, mak aku ajak pergi Abrush Hypermarket dalam Clock Tower ni. Hypermarket ni memang besar dan macam-macam ada. Ada kurma, ada buah tin, ada coklat, sebut je korang nak apa. By the way, kalau korang suka minum Coke, korang rasalah Saudi punya Coke sedap. Untuk umrah ni aku memang DIY, tapi aku ada hire private mutawif untuk Mekah dan Madinah. Waktu yang tak ada aktiviti dengan mutawif, kita orang akan buat aktiviti sendiri. Lepas dah siap shopping, kita orang nak balik hotel untuk rehat. Sepanjang dekat Mekah ni, mak ayah aku banyak kali je pergi Masjidil Haram tanpa aku. Aku memang terikat dengan anak-anak, tapi mak ayah aku tak. Lepas kita orang dah rehat, petang tu kita orang keluar semula. Ni lobi hotel kita orang, Hotel Imar Al Khalil. Kita orang ke kawasan belakang hotel sebab mak aku nak cari kurma lagi. Lepas tu kita orang jumpa satu kedai ni, semua barang kat sini harga 2 rial je. Kalau korang nak beli souvenir murah-murah, datanglah area belakang hotel ni. Kita orang balik hotel semula untuk simpan barang-barang. Lepas tu kita orang keluar semula untuk ke Safwah Tower, kita orang nak buat sabil. Dekat dalam Safwah Tower ni aku jumpa kedai yang buat sabil. Lepas tu kita orang decide untuk buat sabil dengan kedai tu je. Lepas dah settle, kita orang duduk-duduk jap. Lepas tu kita orang balik hotel. Tu je untuk hari ketiga. Stay tune for day 4.